depan dan belakang besar-besar. Tanda kecil-kecil besar-besar. Boleh tak? Untuk kenangan kita. Okey. Silakan. Tanda tangan. Oh, saya punya tanda tangan. Ya, buat tanda. Bukan senang. Bukan senang dapat buat autograf ni. Wow. Depan belakang besar-besar bang. Besar-besar. Okey. Ha. Lagi satu. Ni kira boleh keluar cek ni Wow. Ini boleh Okey. Abang Sairan boleh tunjukkan dekat audiens kita. Okey. Itu. Depan apa? Tunjuk tu. Tunjuk dekat kamera ni. Okey. Ataupun dekat Kita yang membuat show tengok apa taman pakai. Ni. Kita buat show betul-betul. Okey. Okey. Itu nampak jelas. Okey, saya nak buat satu eksperimen. Pernah tak dengar kekuatan minda lebih kuat daripada kekuatan fizikal? Pernah tahu Jadi hari ini kita nak cuba satu eksperimen. Kekuatan minda lebih kuat daripada kekuatan fizikal. Saya perlukan sekejap. Tadi saya ada di kursi. Abang, pinjamkan abang punya kursi ke abang? Boleh tak? Bawa satu kursi depan. Sakit saya malam-malam. Tolong abang. Okey. Abang tadi kat sini bang. Abang Syahiran. Ya. Duduk. Sebenarnya tak duduk bang. Diri. Belakang kursi. Okey. Saya nak ini adalah cara untuk nak menunjukkan kekuatan fizikal. Kita akan pergi kat sini dan kita tekan. Saya nak abang Syahiran gunakan fizikal, cuba bengkokkan kursi ni. Cuba sekarang. Kalau boleh saya balik. Ke belakang. Boleh. Bengkok ke belakang. Tak boleh. Tak boleh Kalau boleh saya balik badang tu kalau boleh. Kalau boleh badang. Tapi tak boleh Okey, tak apa. Kan kita tak tepi. Okey, di tangan saya tadi ada duit yang dah ada tanda tangan dan tak boleh saya tipu. Abang tengok tangan. Saya letak, abang genggam. Genggam kat bawah bang. Oh, ni tangan orang kerja ni kasar ni. Genggam kat bawah bang. Genggam kat bawah Okey. Sekarang ni saya nak bantuan daripada penonton dan juga penonton di rumah dan juga abang sekali. Tegak sini. Ini tangan orang lama ni memang hebat ni, kerja banyak ni. Bayangkan gunakan minda, duit yang ada dalam ni, sifat dia berubah menjadi lembut. Bukan lembut macam tu. Tak, bukan lembut macam tu lah. Tu tak nak. Kita nak dia macam jelly ke apa semua, macam something macam tu lah. Okay. Projectkan semua di minda di atas sini. Macam hologram tu. Bayangkan duit sini tu berpusing-pusing di sini. Sekarang bang, kuat hantar lagi. Okey, saya nampak makin jelas. Lagi. Semakin jelas, kuat. Ini minda kita hantar. Okey, semakin jelas. Okey, teruskan bang. Genggam kuat-kuat bang Okey, sekarang ni saya perlukan sedikit bantuan. Sekejap. Fokus. Okey. Saya dah nampak. Dia tengah fokus tu. Tengok. Kita tak tengok, dia tengok. Itu masalah dia. Dia dah dapat dah. Pak Bangun belum dapat lagi. Duit ni tadi semua orang ada. Kemudian kita dah bagi dia special. Ada satu je dia tangan abang ni. Maknanya dalam dunia ni ada satu je. Boleh jual 4,000 dah bang. Wow. Ada tangan dia. Baik Saya nasi. tak boleh apa-apa. Sepanjang masa ada di dalam tangan abang. Kan? Sekarang ni kita tengok. Abang buka pelan-pelan. Pusingkan. Okey, cameraman boleh datang. Cameraman boleh tunjuk di depan sini. Sini. Tunjuk depan dia. Okey. Sekarang saya tak boleh apa-apa. Abang buka pelan-pelan dan tengok keadaan duit tu macam mana. Okey. Dan angkat. Tadi dia tu tadi elok, feel elok dan ada tangan-tangan saya tak boleh. Tetapi dalam tangan abang genggam tengok kita buka tadi boleh tengok memang betul dari situ. Inilah satu nak tunjuk eksperimen kekuatan minda. Di mana minda lebih kuat daripada kekuatan fizikal. Dan saya buktikan sama-sama. Sebenarnya bang, jadi saya biasanya saya tak akan
apa nama tu, betulkan balik. Saya akan bagi dalam macam ni. Saya akan bagi pada abang, dan bila abang tengok duit ni, abang akan ingat saya. Okey.